Matematik tahun 3 muka surat 134. Reka corak. Soalan 1. Warnakan corak, lengkapkan jadual di bawah. Jadi cikgu akan warnakan macam ni. Soalan A, poligon ada berapa bilangan? Ada 6 dekat sini. Yang ni ada, bentuk ni ada 1. Yang tengah ni, yang ni juga ada 1 yang dalam dekat tengah ni. Soalan B, bentuk poligon ni ada berapa? Okey, first kita kena warnakan dulu. Jadi cikgu warnakan dulu. Okey, dah siap. Bentuk ni ada berapa? Ada 3. Bentuk ni ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 sisi. Yang ini 1, 2, dan satu lagi adalah yang ini 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 sisi. Ada 3. Kalau bentuk ni ada 1. 1 adalah yang ini. Okey, yang ini sahaja. Dan bentuk ni ada 10. 3, 6, 7, 8, 9, 10. Soalan kedua. Gunting bentuk pada lampiran 1A dalam halaman 155. Reka corak dengan menampar bentuk itu. Lepas tu warnakan. Jadi pelajar-pelajar boleh pergi ke halaman 155. Lepas tu potong. Lepas tu letak coraknya dekat sini mengikut kreativiti pelajar sendiri. Okey. Jadi disebabkan cikgu susah nak potong kertas tu, cikgu lukis saja. Okey. Tak kisahlah pelajar buat macam mana pun, jawapannya betul mengikut kreativiti pelajar. Sebagai contoh, cikgu buat corak bentuknya macam ni. Okey, cikgu warnakan dengan warna hijau, dan yang ini cikgu warnakan dengan warna kuning dan purple. Jadi ini adalah corak cikgu. Jika pelajar ada corak selain yang ni, betul juga. Jadi ini adalah jawapannya.